Langgar bahu langgar bahu. Aku nak tadah handphone macam ni, aku nak shoot aku tak berani. Misi aku kali ni merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sri Panama kita dah tutup buku. Sekarang aku di Costa Rica. Ini sambungan dari video lepas. Bas ni drop aku kat tengah-tengah perjalanan, kaki pula dah. Aku tak boleh ke mana dengan beg aku yang besar ni. Aku kena cari hostel aku dulu, lepas tu baru aku kena datang balik. One day later. Aku dah datang sini semalam, so aku datang sini sekali lagi. Nak revenge lah kononnya. Pasal semalam aku bawa beg apa semua, aku baru sampai. So hari ni aku nak revenge tanpa beg. Tapi lalas aku terpaksa bawa beg pasal aku tukar plan. Tapi tak apa, anyway, aku bawa aku orang jalan ke satu street ni. Heboh gila ke kawasan ni. Semalam tu sampai nak jalan pun tak boleh weh. Langgar bahu langgar bahu. Aku nak tadah handphone macam ni, aku nak shoot aku tak berani. Aku kena rembat saja je. Apa, aku bawa aku orang jalan-jalan sekali kat street ni. Aku rasa street ni agak menarik. Dah halang-halang aku dah dekat sini kan. Aku story sikit tentang tempat ni. Tempat bus drop aku ni dipanggil Avenida Central, iaitu tulang belakang Bandar San Jose. Ini ialah jalan utama di pusat Bandar San Jose. Panjangnya sekitar 1 km dan beberapa blok ditutup untuk kereta. Khas untuk pejalan kaki sahaja. Bandar San Jose ni dibina sejak penjajahan Sepanyol dengan sistem jalan lurus berbentuk grid. Sebab tu jalan dibina lurus dan bersilang-silang macam kotak, berblok-blok. Avenida Central ni berada di betul-betul di tengah kawasan komersial lama, di mana pejabat, bank, kedai dan servis harian berkumpul dalam jarak jalan kaki je. Dalam beberapa ratus meter saja, orang boleh selesaikan banyak urusan harian. Contohnya, keluar ambil duit, beli makanan, beli barang and hang out sekali jalan. Selain itu, banyak laluan bas berhenti di sekitar kawasan ni. Jadi orang turun bas dari sini dan sambung berjalan melalui jalan ni untuk sampai ke destinasi mereka. Itu sebab lokal guna jalan ni untuk bergerak dalam bandar dari satu kawasan ke kawasan lain sambil singgah beli barang atau makan. Sepanjang laluan ni, kau akan nampak pelbagai jenis perniagaan, dari sekecil-kecil kedai sehingga ke sebesar-besar jenama antarabangsa. Ini memang perkara biasa kat Amerika Latin. Perniagaan besar dan kecil berkongsi ruang yang sama. Yang ini Teatro Nacional de Costa Rica. Bangunan ini siap pada tahun 1897 dan yang uniknya, bangunan ini dibina menggunakan hasil cukai industri kopi yang merupakan sumber ekonomi utama Costa Rica pada masa tu. Satu lagi uniknya Avenida Central ni, kontras bangunan memang ketara. Di satu side, bangunan lama dari era kolonial dan awal republik dengan tiang tinggi, ukiran dinding dan tingkap melengkung macam ni. Tapi bila toleh ke kanan, terus bertukar bangunan moden. Kedai retail, pabatan terbesar yang macam kita selalu tengok tu. Bandar ni tak dibangunkan semula secara menyeluruh. Bangunan lama masih digunakan dan dikekalkan dan bangunan baru ditambah ikut keperluan semasa. Hasilnya, dalam satu pandangan, kau boleh nampak dua cara bina bandar. Satu fokus pada seni bina simbol status, satu lagi fokus pada fungsi dan perniagaan harian. Senang cerita, Avenida Central ni memang tempat yang biasa digunakan oleh lokal dan sentiasa sibuk sepanjang masa, sepanjang hari, setiap hari. Dalam ni ada tak makanan? Nak cari makan luar. Aku rasa dia macam kita punya pasar seni lah kot. Aku pergi explore kejap. Sambung next video.